Assalamualaikum. Kalau tanya pada semua orang kan, siapa yang tak sayang pada mak ayah? Tapi kalau macam contohnya mak ayah ataupun ahli keluarga terdekat meninggal dunia, ramai yang panik, tak tahu nak buat apa. Mungkin sama ada dia orang tak pernah pergi kursus jenazah ataupun dah pergi tapi lupa. Yalah sebab blank kan, tengah sedih. Mungkin ataupun dah tahu tapi tak confident. Jadi macam-macam masalah berlaku. Biasanya kalau macam seseorang meninggal dunia kan, kita akan tengok keadaan akan berlaku kelang kabut. Biasanya contoh yang selalu saya tengok, macam contohnya macam bila seseorang tu meninggal, contohnya meninggal dekat hospital, semua akan jadi kelang kabut. Mungkin yang si Along mungkin kena pergi hospital untuk selesaikan masalah dekat hospital, pengurusan bil semua yang belum bayar semua kan. Nak bawa keluar daripada hospital, nak hantar ke rumah ataupun ke surau atau masjid. Si Angah pula mungkin sibuk nak cari Tok Imam ataupun orang yang menguruskan jenazah. Si Acik pula mungkin sibuk pergi balai polis buat report kematian. Nak dapatkan sijil kematian kan. Mungkin yang lain, yang adik pula pergi jumpa penggali kubur, nak minta tolong galikan lubang untuk sediakan tapak untuk tanam jenazah lah. Last sekali Acu mungkin sibuk pergi pasar. Buat apa? Buat beli barang, beli bihun dengan daging. Mungkin nak serve tetamu yang hadir kan. Jadi keadaan akan selalu kelang kabut macam itulah. Jadi hari ni keadaan ni biasa berlaku. Terutama kalau macam orang yang tinggal di kondominium, seorang-seorang, tak ada jiran Muslim pun di kiri kanan, jadi lagi masalah. Jadi kita pun nak minta tolong kat siapa? Kalau nak minta tolong kat sebelah, nak minta tolong Acong atau Mutu Sami, dia orang pun tak tahu macam nak buat. Jadi masalah sangat sekarang ni kan. Jadi nak tak kita selesaikan masalah ni? Nak tak? Jadi korang nak tak kalau macam ada satu badan ataupun ada satu orang yang boleh menguruskan jenazah? Maksudnya dia boleh, contohnya kalau kita call dia kan, dia akan bagi tahu, okey sekarang ni apa jadi, okey sekarang ni kalau meninggal, okey tutupkan mata dia, ikatkan mulut dia, jangan bagi ternganga macam tu, tukar baju yang elok sikit kan, kemudian tidurkan ke arah mana, kemudian apa benda nak buat seterusnya. So masalahnya tadi, bila semua orang dah kelang kabut, siapa yang ada dekat dengan si jenazah tu? Siapa yang membacakan Yasin, siapa yang mendoakan dia, siapa yang tolong berzikir semua kan. Jadi tak ada. Kalau macam ada orang yang boleh uruskan semua, maka ahli keluarga tadi dia boleh relax sikit, bolehlah tenang sikit, bolehlah baca Yasin, baca doa, berzikir dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dekat Malaysia ni memang ada badan ni. Nama dia Bumi Jazz. Kita ada satu package dipanggil Darul Jenazah, serendah RM80 je. Yang ini untuk menguruskan khairat kematian, yang akan menguruskan kalau kita meninggal ataupun ahli keluarga meninggal, semuanya dia akan diuruskan A sampai Z. Maksudnya daripada nak mandikan, kemudian kita nak kapankan, kita nak solatkan, dan kita nak masukkan dalam kubur. Jadi apa package ni tuan-tuan dan puan-puan? Package ni kita akan bagi satu nombor, boleh call kalau macam ada berlaku kematian, boleh call pengurus jenazah ni, dia akan datang ke rumah kita atau ke tempat kita. Kalau macam call malam, siang lah dia akan datang. Jadi kalau macam siang, dia akan datang dengan segera lah. Jadi dia akan tanyalah, okey, seafdalnya lebih bagus kalau macam waris sendiri yang buatkan. Dia guide lah, dia boleh guide lah. Ataupun
kalau korang sendiri memang dalam ada keluarga, ahli keluarga tu yang boleh uruskan, alhamdulillah boleh uruskan. Ataupun korang ada memang dah berdaftar dengan mana-mana karat kematian kampung tu, kawasan tu boleh uruskan. Kita akan bagi RM1,500 sebagai wang pengurusan jenazah. Ataupun kalau tak ada, kita uruskan semua. Kita akan uruskan semua daripada mandikan, kapalkan dan sampai kita hantar ke liang lahat. Kan? Okey, yang tu tadi manfaat yang pertama, kita sediakan pengurusan jenazah atau wang sebanyak RM1,500. Yang ini bukan untuk ini untuk wang ya, biasa kalau nak uruskan jenazah ni, nak bayar van jenazah berapa, nak sediakan kelengkapan semua berapa, nak bayar tu imam semua berapa, semua ada charge tu kan. So kalau macam dah ada package ni, waktu tu dah tak payah fikirlah nak sediakan duit. Semuanya kita bayar. Kita akan settlekan semua. Kalau bayarkan waktu tu tengah tak ada duit, mana nak cari, terpaksalah sediakan tabung dekat depan rumah untuk orang isi dalam tabung tu. Kalau tak cukup macam mana? Jadi apa lagi package ni cover? Kita akan bagi lagi selepas 30 hari, kita akan bagi lagi RM500. Untuk apa? Untuk bagi, hari tu dah bagi RM1,500 kan? Hari ni bagi RM500 lagi untuk apa? Untuk buat tahlil arwah. Zikir dan tahlil arwah semua. Lepas tu lagi, selepas 60 hari, kita bagi RM1,500. Ni duit apa? Ni wang khairat kematian. Kita bagi RM1,500 lagi. Bagus, kan? Selepas 90 hari, kita bagi lagi RM500. Duit apa ni? Duit infak. Duit untuk kita sedekahkan. Kemudian apa yang lagi kita buat? Kita akan tanya pada waris. Nak buat kepuk tak? Maksudnya macam ada kepungan dekat tanah perkuburan, ada macam 4 segi tu kan. Yang tu yang dengan ada batu nisan warna putih yang marble tu kan. Yang tu orang panggil kebuk. Macam tu lah. Yang tu kita akan boleh buatkan. Lepas tu apa lagi kita buat? Kalau macam bila dah meninggal ni ada macam-macam hutang. Hutang tadi tu kita bagi RM1,500 tu bolehlah bayar hutang dekat waris kan. Okay, yang ni hutang dengan Allah. Hutang apa? Contohnya ibadat yang kita tak buat lagi. Hukum Islam ada 5 perkara kan. Yang last sekali menunaikan haji. Tapi menunaikan haji tak buat, macam mana nak settle? Kalau nak upah orang untuk buat badal haji pun perlukan duit. Okey, yang ini kita buatkan. Kita settlekan dia punya badal haji. Dan last sekali, kita akan bagi pampasan RM500 sekiranya arwah terlibat dengan kemalangan. Jadi tuan-tuan, macam saya cakap tadi, bukannya kita nak promosi kematian, tapi kita nak bagi peace of mind, ketenangan minda. Kita nak bila sesuatu kematian berlaku tu, semua orang bertenang, duduk dekat-dekat dengan waris, dengan arwah, berkumpul kan dalam satu bulatan ke, kita sibuk waktu tu lah nak hantar doa-doa yang terakhir, kita nak zikir ke, kita nak bersama dengan arwah lah buat kali yang terakhir, ya. So kalau siapa yang nak tahu lebih lanjut pasal package Bumi Jas Darul Jenazah ni, kita ada 3 package. Package yang paling rendah RM80, semua orang mampu milik. Kalau macam berminat, boleh klik link dekat bawah. Bye bye. Assalamualaikum.